Memanglah check is king. Jadi kita memang kalau pada saya Waimah apa jadi, saya tetap akan bersama dengan perjuangan Tun dan Tun Dr. Siti Asmah. Kita juga meraihkan calon kita Dr. Ahmad Tarmizi Ramli yang akan kita sandarkan amanah kepada beliau. Amanah untuk membawa suara orang Kuala di parlimen nanti. Dan kita minta dengan izin Allah, insya-Allah ketika dia menang, laksanakanlah tanggungjawab doktor dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Dan juga kepada mana sahabat saya Doktor yang berbahagia Datuk Khairuddin. Tok panggil Tok. Saya Tok Din, bila saya dengar dia kena panggil, dia dibawa oleh polis ke balai, saya berdoa kat rumah, ya Allah, selamatkanlah pejuang kita. Tok kena tahan, duduk sebulan dalam lokap, 2 bulan dalam lokap. Untuk siapa? Bukan untuk Tok Din, untuk kita semua. Jadi kita harus menghargai pejuang-pejuang macam ini yang sanggup duduk dalam penjara 2 bulan tanpa sebab, semata-mata kerana membuat laporan polis terhadap YNDP. Masa semua orang tak tahu pasal YNDP, kita pun tak ada nyok, tak ada nik lagi. Dr. Khairuddin dah membuat laporan polis dan sehingga beliau di-bankruptkan, rumah dia dileleng dan akhirnya beliau diperosokkan, orang Perak cakap kan, diperosokkan dalam penjara. Tetapi demi perjuangan, kita ingat dia serik, rupanya dia tambah berani lagi. Jadi kita juga saya yakin tuan-tuan dan puan pun menunggu-nunggu ucapan dari beliau. Dan saya hari ini sebenarnya tak adalah nak ucap panjang. Saya sepatutnya mengucapkan alu-aluan. Dan yang paling penting, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi pahadan kepada semua yang hadir hari ini. Kerana inilah sebenarnya pejuang-pejuang berani kerana benar, berani tampil hari ini semata-mata ingin memperjuangkan satu perjuangan yang dibawa oleh Yang Tun dan juga untuk bersama-sama kita dalam deklarasi rakyat. Saya yakin